Welcome back to Aiman R Official. Bantu support saya kan. Saya YouTuber baru di Malaysia. Anak Melayu yang baru nak bangkit dalam dunia YouTuber. Jadi saya tak pandai setup. Saya tak pandai nak buat gambar apa-apa. Jadi ini video yang lain pada lain. Video yang original tanpa ada editing ataupun AI. Jadi itulah saya punya idea diri saya sendiri. Tanpa berbuang besar, topik yang saya... Apakah topik yang anda fikirkan? Topiknya ialah kenapa rakyat Malaysia umur 25 ke atas sampai 30 masih single. Itu pertanyaan saya daripada kajian saya. Tak 1% lah, dalam 95% ataupun 80%. Jadi disebabkan apakah rakyat Malaysia status single itu dipegang? Adakah wanita memilih lelaki disebabkan kewangan? Ataupun lelaki sibuk bekerja hingga lupa mencari penerimaan hidup? Ataupun masing-masing sibuk dengan dunia? Mungkin dari situ, mungkin anda ada pendapat-pendapat yang lain. Anda boleh komen dekat saya di bawah. Saya boleh ungkarkan dan membuka rahsia-rahsia tentang benda-benda yang baru, konten-konten yang baru. Jadi saya pun baru lagi nak belajar. Saya pun tak tahu kenapa kamera ni tak fokus. Tapi tak mengapa. Dari situlah termasuk diri saya sendiri. Saya pun single. Mengapa saya single? Disebabkan saya punya ekonomi. Disebabkan adakah gaji 1,500 boleh sara satu keluarga? Itu kita bincangkan tentang ekonomi yang pada 2026. Itu statistik. Itulah. Okey, tuan-tuan dan puan sekalian, kalau apa-apa yang nak dibincangkan, anda boleh komen kat bawah. Sebab saya nak biasakan diri saya dalam kamera. Tapi mic ni dia besar sangat. Tapi tak mengapa. Walaupun muka tak handsome, tapi pandai berkomunikasi. Sekian, terima kasih. Korang boleh subscribe YouTube saya. Terima kasih.